Kadar-kadar Allah Taala lebih awal ni buat sebab ni kan. Tam doakan teraya daripada yang ni menem doa ni ko. Padahal yo gelam lahir dia kalau kedudukan Allah Taala dalam azali usia apa bulan kan berat senang susah kaya nak kaya dumpu kana. Kalian macam doa dia Allah maya gani ni ko. Wallah maya gani dalam azal kan dia gani orang kasian. Allahumma faqihni fid din dalam azali kan dia kurun jahil ni ko. Kepuya doa. Sudah ni ko. Ini juga perlu lakukan adalah letak dasar yang semula. Bicara Quran, ud'uni astajib lakum. Bisakah doa itu merombak kadar-kadar? Ud'uni astajib lakum. Dan melakai balung, hai hambalun nyan hak getah. Di long putra yang memang balung, dong tukang terimang. Pu mana nak? Long tukang bi pu long tukang terima nak. Yang begai Tuhan putra. Gada melakai long tukang terima atau gada melakai long tukang bi nak. Putra nak? Tukang terima kan tukang bi nak. Ya kino yang kira-kira pakon hanat terus ke dalam doa nak. Menyo Allah tukang beri ud'uni u'tikum ta melakai balong long tukang bi hana u'tikum dalam Quran nak. Ud'uni astajib lakum. Lung adalah kata tukang lakai, lung tukang tuang. Jadi Allah Taala ni tuang sagai. Nabi itu hak luar nak. Jid Nabi dia ni tuang jid. Jid Nabi. Jid Nabi lagi yang dah lakai, jid kannya Nabi. Jid Nabi urut lakai, jid singa. Yang penting lep adanya nak. Kemudian bisa jadi berubah kata-kata dengan doa. Fikir dengan hadis lain aku. Apabila Allah Subhanahu wa taala untuk menentukan sesuatu maqasid, maka Allah membuka sesuatu wasail. Menyo Allah menentukan kiban maqasid, buat nyan kiban. Kaya ji pokon. Nyan atau depu aku. Carang ji pokon, hana atau depu. Ne buka wasail. Mana wasail jalan. Ni bukan tirau orang sungguh carang belajar dompuna. Yang sama dengan itu semuanya dalam pendidikan, baik pendidikan umum dan pendidikan agama, kesungguhan dan ketaatan ji nyok wasail, jalan untuk terus buat nak ilmu yang ko. Jalan untuk senang bakri, ni bukan ada baji jalan ji, jumat sungguh hemat jujur, ni bukan mandun aku. Menyamanan le Allah Taala menyo nenek beri urang nyan berselamat, roh melakai Allahumma sallimna. Menyo nenek beri urunyan berkaya, roh melakai Allahumma ya ghani naku. Nenek beri urunyan beruh kira-kira ciroh kun kalimatnya naku. Cuma kahai dapakah yang kalimatnya hantar contoh naku. Ubud tu kah. Kau umur 15 ya baik lele aja bu. Kai umur 25 dapakah la bakri nyo karab dam kawin kajian naku. Baju tu karab dia perkahwinan nang bahan ting kawali naku kajian naku. Ubay 3 kakak. Kali yang ketelia bakri, terus pada umur bakri. Nyawa tanah ji yang bahwa pun yang kata buka hana buka oleh Allah Taala pintu. Hana buka pintu ade roh taat roh pun tanah. Pun tanah ke? Ubit pun kira-kira dan ubit pun aja ngui pun tanah ke. Tanah kena kasihan ke pun tanah ke. Ubit pun dah pegah-pegah hana item ngomong 3 hang item sembahyang lagi hang item doa mesti kerap pi. Tanah tiap kali merempak mesti ke hantam telake tanah nak nabi ni ko. Tiap kali kena udah nak hidup dalam mesti ke hendak pakati tanah ke ni ke bahan syurga ni ko pojin ke bahan neraka ni ko. Ya ke bahan ni. Jadi baik dalam artian kita yang mendoa itulah kadar tidak. Salah satu daripada untuk menentuhi kadar-kadar itu maqasid adalah Allah mengkadar-kadar adalah wasail. Kan kadar-kadar tujuan tetapi kadar-kadar tujuan plus kadar-kadar jalan. Dan ada depu kan kata akiban kata-kata tujuan long tak kalau akiban buka jalan bukan aku dari ubi kan tak kalau buka jalan nyo sinyo nah harapan upulin aku tapi banyak kan hana buka jalan sampai sini leh sampai akhir hayat dan natronyo kedi. Inilah yang dikatakan oleh baginda Nabi kullun muyassirun lima khuliqalah. Menyokan pegak ciku urang hana Nabi sepuh oleh Tuhan macam doa Allah hadangku Nabi kelong haruh aku.
Menyo hana nak beri le katanya burung mendoa le gak berselamat, mestiga harus bertalim dan aku berada ni ke. Padahal assalamualaikum dan jawab waalaikumsalam kan mendoa le orang ramai berselamat rawan aku. Mestiga hana pakai bi ni aku. Kena duduk tak ada keun patut dah hana apa ni mau. Awai drone ni aku dekat kawai long aku. Yang assalamualaikum han tagai aku. Pakan karena banda keun assalamualaikum tentu na jawaban orang ramai waalaikumsalam. Orang lain doakan katanya bersihatlah. Cuma mestiga harus tabinya panjang na orang lain waalaikumsalam aku. Menai ma phone aku.